unboxing lagi. Banyak betul unboxing Besar pada orang. Wow. Ini apa? Janganlah korek. Introvert anxiety lah dah. Irama berbunyi do re mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. Ever ambitious, for luar biasa. Wait for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist and for next level diva. I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa. A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. Hai guys, so kali ni kita orang nak buat konten unboxing lagi. Banyak betul unboxing Belum dapat job pack review lagi. Kalau unboxing dapat ada duit sendiri. Betul. So apa yang kita nak unboxing hari ni adalah sekarang ini. Ambil. Nak pisau kat sana lah. Pisau kat sana. Okay. So apa yang kali ni kita nak review adalah berkaitan dengan siapa-siapa yang ada majikan kita apa? Majikan tu kita punya ni kan. So siapa yang ada majikan iaitu kucing peliharaan. So memang sangat sesuai untuk beli benda ni. So yang ni kita orang baru beli. So nanti ini adalah kita orang tunjuk dulu harga, dia punya design luar apa semua. Nanti untuk korang tahu kualiti dia, kita akan buat another video sama juga dengan produk-produk kita sebelum ni. So tanpa melengahkan masa, let's get started. So the barang is so big. Susah nak angkat, takut masuk tak dekat dalam video. Kan tak masuk. Dia dah berat. 1, 2, 3. Oh, dah beratnya. Alamak, sampai tutup. Habis kamera macam ni. Tak apa, kita setting baru. Okay, so inilah barang yang kita akan unboxing pada video kali ini. So tanpa kita melengahkan masa, let's get started. Dia agak besar daripada yang ni. Makin lama makin besar kotak dia. Makin lama unboxing kita makin besar kotak. Besar pada orang. Wow. Okay, first yang korang akan dapat dalam ni adalah dia bagi free gift. Mainan bola kucing. And then korang dapat juga sikat dia. Yes. Korang akan dapat free gift tuala mandi. Tuala mandi ke lap dia punya? Saya rasa ni lap dia punya ni lah. Apa tuala mandi kucing? Ni tuala untuk lap dia punya mesin. Yang apa ni orang panggil ni? Ini adalah dia punya manual book. So kat sini dia ada bagi tahu lah apa-apa yang korang perlu buat. So apa dia punya rules. So introduction to pet raya lah. Ni dia punya wire. So mainan dia paling satu je. Korang ingat ngurus mandi. Wow. Ada sikat kutu. Wow. Dia bagi juga sikat kutu kan? Sikat kutu ni tak. Saya suka nak kalau dia bagi sikat. Tak ada tema. Weh, susah nak angkat ni. Ni kita kena, saya kena buka kat bawah, angkat dekat atas meja. Sebab dia berat. Mesin elektrik. Hari tu kita orang pernah beli ni. Apa tu? Mesin berak kucing apa? Little box automatic. Drying machine. So kat sini dia punya muat lah. Sebab kucing kita orang ada yang 4 kg. 3 kot rasanya ada lah. 3 dengan 4 lah. So rasa So paling berat kita orang ni 4 kg lah. Dah dekat ke 5 kg lah kucing kita orang. Menarik sebab kat sini korang ada setting untuk switch dia on off, setting, lepas tu operation dia. And then dia ada lighting. So korang mungkin nak buka lampu ke, tak buka lampu ke. And then ni ada setting lah kot untuk suhu. Korang boleh nampak kat Nanti sini. kita nak tunjuk apa tu cara pasang dia. Ni apa? Janganlah korek. Ada wire tu. Nanti kita switch on, kita try. Wah. Right, drying box. So, korang boleh tengok dalam dia. Ni berapa liter dia tulis? Apa lah berapa saya beli.
Ini untuk apa? Oh, dia ada juga untuk korang bersihkan nanti. So inilah yang korang akan lap-lap nanti. Tak ingatlah berapa liter, kebesaran dia. Tapi yang pasti ni mungkin dalam, kalau kucing korang besar, dalam 2 ekor kucing boleh. Tak boleh, seekor boleh. Ekor kalau Kucing korang gemuk lah. Korang 4 Anak kucing mungkin boleh 2 ekor. 4 ataupun 5 kg dia memang cukup untuk seekor sama je. Dekat bahagian tepi ni dia ada macam tingkap lah, ruang pengudaraan. Tak adalah kucing korang apa tu, lemas dulu ni. Ini boleh adjust suhu. Bila korang jangan risaulah, diorang still boleh bernafas. Jadi kita nak try on, Susha? Boleh juga. Yes! Dia panjang tak? Wire dia tak panjang mana. Kita punya tu dekat atas wire panjang. Pendek saja. Tak berapa nak sampai. Tak berapa sampai. Mungkin kita boleh tarik sikit ke sini. Okay, Wow. so kita buka. Switch. So ni saya nak try record dari sini. Okay, so ni dia punya lampu. So kalau nak tutup lampu boleh, nak buka pun boleh. So dekat sini dia ada setting. Awak tak record sini kan. So kat sini boleh setting dia punya Suhu kan? suhu, yes. Ini untuk dia punya masa. Korang boleh setting masa, korang boleh start, korang boleh pause. So kat sini ada pattern dia. So dia dah settingkan untuk korang. Mungkin korang nak berapa, ada 35 dari Celsius untuk setengah jam, macam tu. So next operation, ini nak kena starting lah kan. Oh, boleh try ni pasang. Kita dah pasang ni dia. Ni dia dah starting kering dah. Ini contoh kalau saya tutup lampu. Ini contoh kalau saya buka lampu dia. And then in case lah kucing korang dah lupa ke benda kat dalam tu, mungkin tak selesa ke apa. Biasa kucing kalau kita ada perubahan dari segi kita panggil apa, perubahan dia punya rutin, dia akan stress. So kita kena buat slowly. And then bagusnya benda, kita boleh pause juga. Boleh pause and then berhentikan. And then satu lagi, apa yang pentingnya, kelebihan benda ni adalah satu, menjimatkan masa korang kalau untuk mandikan kucing. Sebab apa? Kalau korang mandikan kucing, first korang akan penat untuk dryer. Macam kita orang pakai dryer, lepas tu nak kena sikat lagi. And then selagi dryer tu bising, betul tak? Yes, satu dia akan takutkan kucing. Kedua, dia akan melambatkan masa kita. Kalau ada 3 ekor kucing, tak ke setengah jam mampu. Nak 2 jam nak kasi kucing saja. So dia akan menjimatkan masa. Kedua, kalau korang mandikan kucing, korang kena make sure tau diorang kering betul-betul untuk mengelakkan daripada adanya apa panggil fungus bakteria daripada lekat kat badan diorang. Satu lagi, bila ada dryer, betul, kalau kita dryer saja tanpa kita sikat, dia kadang-kadang contoh kita dryer je ada tempat yang tak kering. So yang ni dia akan menyeluruh. So dia duduk ke sini, so dia auto kering lah. Sebab masa pun kita tak perlu nak duduk kat sini, kita boleh mandikan kucing lain dulu. Dah siap satu, kita keluarkan. So dia menjimatkan masa, elok untuk bulu kucing. Dan dia sangat safety lah bagi saya. Dia pernafasan, selesa, lampu apa semua. Aku nak mandikan malam. Tapi saya rasa kalau kucing kita, kucing saya lah, kucing kami ni tak suka sangat lampu. Diorang suka bergelap. Sebab mungkin diorang ni adalah kucing yang bukan anxiety, introvert. Kucing yang introvert. So untuk korang nak tengok, kalau korang silap ayat. Kalau korang nak tengok kita orang gunakan mesin ni, jangan lupa untuk tunggu next content. Satu lagi, untuk konten sekarang kita akan post pada hari Sabtu dan juga Ahad. Dan kita orang akan buat premiere. So korang akan tahulah ada next video. So korang kena tunggu hari dan juga tarikh yang korang boleh tengok kat situ. So jangan lupa untuk tunggu the next video untuk mesin ni. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Bye gang. Tunggu next content, okay? Stay tuned. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Alright. Mantap. Bye.